Bayangkan sebuah adegan dalam drama politik Sabah. Sekutu karib dalam kerajaan negeri tiba-tiba berhadapan dalam gelanggang pilihan raya, tetapi dengan senyuman, bukan dendam. Salam sejahtera kepada para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Scream Media. Bertembung dengan sekutu, hanya persaingan secara bersahabat. Ramanan, itulah berita kita pada kali ini. Dan sebagai disclaimer, berita ini adalah berdasarkan artikel asal yang dipetik daripada Malaysia Kini. Hari ini, Naib Presiden PKR, R. Ramanan, mengulas pertembungan calon PKR dengan JRS di kerusi Moyok dan Bandau dan menyebutnya satu persaingan bersahabat. Ramanan menjelaskan bahawa pertindihan ini bukan konfrontasi sengit, tetapi hasil pelarasan saat akhir yang tidak dijangka. Ia tidak merosakkan kerjasama antara PKR, bahagian daripada Pakatan Harapan, dan GRS di peringkat persekutuan. Kita memang ada kerjasama antara PH dan GRS, tetapi ini hanya satu daripada 2 atau 3 kerusi di mana kita bertembung, katanya selepas penamaan calon di Moyok dan Kapayan, Sabah. Baginya ini lebih seperti perselisihan kecil dalam hubungan rapat. Ibarat ibu dan bapa yang tidak selalu bersetuju tentang semua perkara. Di Bandau, pertandingan akan menyaksikan Zaidi Jatil, PKR, berdepan Willy Lampaki daripada GRSBN. Manakala di Moyok, calon PKR Remista yang baru diberitahu 2 hari sebelum hari penamaan bahawa beliau akan bertanding berdepan pertempuran 12 penjuru. Remista menyatakan dia menerima keputusan pimpinan dengan hati terbuka dan menegaskan, demokrasi bermaksud sesiapa sahaja yang mahu bertanding boleh bertanding. Jika mereka mahu bertanding, itu hak mereka. Ramanan menegaskan bahawa sokongan terhadap calon-calon PKR kukuh, terutama di Moyok. Jika kita lihat calon PH Remista, kita dapat lihat sokongan dari luar. Kita antara yang terbesar di Moyok, katanya sambil menambah PH sudah bersedia menghadapi pertindihan ini. Menariknya, dia menyebut hubungan kerja yang baik di peringkat nasional di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim bersama Zahid Hamidi dan Hajiji Noor sebagai bukti kerjasama matang antara sekutu ini. Di pihak PKR Sabah, pengerusinya Mustafa Sa'mud pula berkata, penambahan calon PKR di kerusi-kerusi ini adalah sebahagian dari strategi jangka panjang, bukan sekadar taktik semasa. Beliau menegaskan bahawa ini bukanlah meletakkan orang lama semata-mata untuk menang, tetapi satu usaha memberi ruang kepada pemimpin muda, satu manifestasi komitmen PKR ke atas generasi baharu. Selari dengan itu, Remista, 37 tahun, mengakui ia keputusan pimpinan dan menyambut peluang sebagai satu kepercayaan terhadap golongan muda. Sementara itu, di pihak GRS, calon PBS Joinot Bansin di Moyok menyatakan dia menerima keputusan pencalonannya seadanya. Dia menegaskan bahawa pertembungan bukan pengaturan rahsia. Saya serahkan keputusan ini kepada kepimpinan tertinggi. Setakat ini, tiada pengaturan. Saya percaya ini keputusan muktamad oleh kepimpinan. Mengenai pertandingan sesak dengan ramai calon, Joinot berkata, lebih ramai yang bertanding, lebih berpecah undinya. Itulah demokrasi. Setiap calon tahu perkara ini. Beliau bukan satu-satunya pemimpin GRS yang menjawab isu pertindihan. Sebelum ini, Ketua Menteri Sabah dan pengerusi GRS, Datuk Seri Hajiji Noor, sudah pun menyatakan bahawa walaupun terdapat beberapa pertembungan kecil antara GRS dan PH, kerjasama mereka tetap kukuh. Menurut Hajiji, rundingan pembahagian kerusi telah lebih kurang selesai. Beliau menyebut bahawa dalam politik negeri, beberapa perselisihan tidaklah menjejaskan kerjasama secara keseluruhan. Dari sudut gagasan rakyat Sabah, komponen utama GRS, pemimpin bahagian bahkan menegaskan bahawa kerjasama PH-GRS adalah konsisten dan bukan berpandukan kepentingan jangka pendek. Secara sejarah, bentuk pertindihan sekutu seperti ini bukanlah sesuatu yang asing dalam politik Malaysia, terutama di negeri-negeri di mana kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan melibatkan kepelbagaian kuasa parti. Malah, dalam pilihan raya negeri Sabah masa lalu, pernah terdapat persaingan antara parti dalam satu pakatan, menunjukkan bahawa kepentingan kerusi dan strategi tempatan kadangkala boleh melangkaui sempadan kerjasama nasional. Dari sudut analisis,
Apa yang berlaku di Sabah hari ini mencerminkan satu dimensi unik dalam politik negeri. Perjanjian Pakatan Nasional seperti JRSPH tidak semestinya diterjemahkan secara literal ke atas penyelarasan setiap kerusi. Pelarasan kerusi, terutama menjelang tarikh penamaan calon, boleh dipengaruhi oleh realiti tempatan, faktor peribadi calon, kekuatan akar umbi dan sentimen pengundi setempat. Bahkan kerusi seperti Moyok dan Bandau yang kini menyaksikan pertindihan mungkin dipandang sebagai saham strategik yang penting bagi parti seperti PKR untuk menonjol di Sabah. Tambahan pula, langkah PKR menampilkan calon muda seperti Remista mungkin bukan sekadar strategi demi kemenangan segera, tetapi juga semacam simulasi untuk pembaharuan dalaman parti di peringkat negeri. Di tengah struktur kuasa yang masih didominasi parti lama, memberi ruang kepada generasi baharu menunjukkan persediaan PKR untuk menyemai kepimpinan masa depan, sekaligus memperkukuh relevansi mereka dalam lanskap politik Sabah yang berubah. Persoalan besar yang boleh kita renungkan. Adakah pertindihan secara bersahabat ini satu isyarat bahawa koalisi kini lebih pragmatik mengutamakan strategi tempatan berbanding semata-mata semangat kesatuan nasional? Atau adakah ia satu risiko bahawa pertembungan boleh menghilangkan undi sekutu dan memberi keuntungan kepada pihak lawan? Dalam konteks Sabah, di mana politik negeri seringkali dicorak oleh realiti akar umbi dan identiti tempatan, bagaimana bentuk kerjasama seperti ini akan berkembang selepas pilihan raya? Apakah implikasi jangka panjang jika pertindihan ini menjadi lebih kerap? Adakah ia akan menjejaskan kepercayaan pengundi kepada konsep koalisi? Kesimpulannya, apa yang dilihat ramai sebagai konflik pilihan raya antara sekutu sebenarnya mungkin satu manifestasi dinamik politik timbang tara, di mana strategi lokal dan aspirasi generasi baru bertemu dalam kerangka kerjasama nasional. Ia adalah gambaran politik Sabah yang bukan hitam putih, tetapi penuh dengan nuansa, peluang dan risiko. Para sahabat penonton budiman yang dikasihi sekalian, jadi apa pendapat anda? Adakah pertembungan bersahabat ini satu strategi bijak atau mungkin satu permainan risiko? Tinggalkan komen anda di bawah dan mari sama-sama renungkan apakah masa depan politik Sabah selepas pilihan raya kali ini. Sekiranya anda dari Sabah atau mempunyai pandangan tentang realiti politik di sana, sila kongsikan di ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas analisa penuh akan datang. Hingga jumpa di video seterusnya. Mari kita bersama-sama terus berfikir dan berperanan. Sekian, kita jumpa lagi.